Anda ingat Dilophosaurus tu dinosaur kecil yang meludah racun seperti dalam filem Jurassic Park? Fikir semula, realiti Dilophosaurus jauh lebih mengagumkan dan berbeza. Filem memang seronok, tapi banyak salah faham tentang makhluk purba ni. Mari kita bongkar kebenaran di sebalik salah satu predator unik zaman dinosaur awal, Dilophosaurus sebenar, dengan ketinggian mencecah 6 meter dan berat hampir setengah tan, adalah salah satu karnivor besar terawal zaman Jura. Ciri paling menonjol, dua mahkota tulang nipis dan melengkung di atas kepalanya. Bukan untuk meludah bisa, tapi mungkin untuk tarik perhatian pasangan atau tunjuk dominasi. Gigi tajamnya sesuai untuk mencengkam mangsa, menunjukkan ia adalah pemburu yang tangkas. Jadi, daripada makhluk kecil beracun, kita berhadapan dengan raksasa purba yang jauh lebih kompleks dan menarik. Kisah Dilophosaurus ini bukan sahaja mendedahkan bagaimana sains sentiasa berkembang, tetapi juga mengingatkan kita bahawa imajinasi Hollywood, walau menyeronokkan, tidak selalu tepat. Setiap fosil yang kita jumpa mengajar kita sesuatu yang baru, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami dunia yang hilang jutaan tahun dahulu. Rahsia-rahsia purba ini terus menarik minat kita.